Okey, sekarang Pak Ni nak pergi ke Perak, pusat pemulihan banjir. Keadaan perjalanan ni petang ni hujan sepanjang perjalanan. Dan yang penting sekarang Pak Ni nak pergi cari barang dulu. Dan kalau dapat membantu, alhamdulillah. Setiba Pak Nil di Tesco, Pak Nil dinantikan oleh sukarelawan yang menanti macam Munir yang membantu Pak Nil dan juga pekerja-pekerja Tesco. Di sinilah Pak Nil cari apa benda yang Pak Nil rasa kanak-kanak suka. Daripada waktu yang sama, Pak Nil tak lupakan golongan-golongan usia yang lain. Okey, sekarang ni antara barang-barang dia. Ada keras dan makanan-makanan kering. Lepas tu kita bagi macam ni apa seragam sekolah. Sekarang kita bawa masuk lori. Okey, sekarang ni kaki tangan Tesco tolong Pak Nil. Yeay. Say hi. Dia semua tolong Pak Nil masuk dalam lori. Okey. Okey, sekarang ni kami nak pergi ke mana ni tempat ni? Kampung Teluk Sena, Lambung Kiri. Kampung Teluk Sena, Lambung Kiri. Okey. Dekat sini ada kampung yang di antaranya penghuninya masih lagi tak dapat bekalan sebab air dalam kan. Hanya kenderaan pacu 4 roda saja yang boleh lepas. Okay, Pak Ni ada bawa barang sikit untuk keluarga-keluarga Pak Ni ada kat sini. Tak banyak, korang dapat meringankan. Terima kasih semua tempat terima Pak Ni datang.
masa untuk berpisah. Dan berat rasa hati untuk Pak Nin meninggalkan mereka. Tetapi kuat juga rasa hati bahawa Pak Nin akan kembali untuk bersama dengan mereka. Sememangnya ini satu pengalaman yang sangat menginsafkan Pak Nin. Sangat menginsafkan. Sekarang yang apa terfikir di kepala Pak Nil ialah bagaimana agaknya mereka untuk bangkit semula. Mampukah kita melihat saja?